So hello guys, another day, another menu lah untuk korang buat dekat rumah. So hari ni kita nak buat Mi bandung. Kita nak buat mi bandung. So let's go, kita tengok. Okay, hari ni kita akan masak mi bandung. Pertama sekali kita akan celor mi dulu. Rebus dulu sekejap. Tunggu dia kembang sikit akak. Okey, ni semua bahan-bahan dia. Okey, boleh diangkat. Okey, pertama kita akan panaskan minyak sikit. Kita masukkan bahan mentah, isi ayam dan udang. Tunggu dulu sekejap. Dan kita masukkan bawang putih, halia, cili padi, bawang holland. Kita tunggu dia garing sikit. Kita masukkan 1 sudu makan cili bu ataupun cili pisar. Okay, kita masukkan 2 sendok air. Dan kita masukkan perasa, chicken stock 1 sudu, gula 1 sudu setengah, ajinomoto setengah sudu, garam setengah sudu. Dan kita masukkan cili sos 1 sudu, sos tiram 1 sudu, air limau 1 sudu. Kita okey sikit. Dan kita masukkan semua sayur, tomato, carrot, kopes, sawi, daun bawang. Kita masukkan tepung jagung setengah sudu makan, bancuh dengan air kosong untuk membekakkan kuah. Dan last sekali kita masukkan 1 biji telur. Tunggu dia masuk sikit, tunggu untuk dia hitam. Okey, siap. Selamat mencuba semua.